Jadi Donald Trump menyambut ulang tahunnya yang ke-80 dan dia meraihkannya dengan cara yang mungkin paling hebat untuk seorang presiden berusia 80 tahun, iaitu dengan menganjurkan perlawanan UFC yang besar di Rumah Putih. Dan ia memang seperti yang anda bayangkan, kecuali hakikat bahawa terdapat skandal besar yang berlaku pada masa yang sama melibatkan anak lelakinya. Mari kita lihat semua butirannya. Tapi pertama sekali, mari kita saksikan kemunculan paling hebat sepanjang zaman. Maksud saya rasa saya boleh katakan dengan yakin bahawa impian setiap lelaki adalah untuk meraihkan hari lahir ke-80 sebagai Presiden Amerika Syarikat, berjalan keluar bersama Dana White ke perlawanan UFC yang benar-benar menakjubkan. Sekarang, tonton ini. Ada orang lain di sana seperti Tom Fury. Ia adalah acara paling hebat pernah diadakan. Anda juga ada Joe Rogan. Lihat apa yang tertulis pada baju Tom Fury. Sebenarnya itu bukan baju. Topinya yang ada tulisan. Memang sangat-sangat hebat. Jika anda boleh baca skrin, anda mungkin sudah tahu sendiri. Tapi mari kita lihat. Okey, tertulis pada kerusinya, pada topinya, Donald Trump untuk Perdana Menteri UK. Memang legenda. Ini memang sangat melucukan. Acara yang sangat menakjubkan. Ini salah satu video. Lihat jambatan laluan atas tu ya. Menakjubkan. Boleh saya juga katakan yang seseorang telah memuat naik capan ini? Saya rasa saya mesti kongsikan ini. Ya, mesti susah nak pura-pura marah tentang perkara ini. Maksud saya, tengoklah betapa cantiknya itu kan? Saya rasa ini benar-benar salah satu pemandangan paling indah yang seseorang boleh lihat dan alami dalam hidup mereka. Lihatlah ketepatannya. Menakjubkan. Dan itulah sebenarnya apa yang Amerika telah perjuangkan selama ini. Hanya perjuangan yang sangat indah untuk kebebasan. Perjuangan untuk keagungan. Awak tahu? Dan sangat menyedihkan bahawa ramai rakyat Amerika membencinya kan. Inilah perjuangan yang berlaku. Ia adalah perlawanan yang hebat. Semua orang menikmatinya. Saya langsung tak tahu siapa yang menang sebab sejujurnya saya tak kisah pun tentang UFC. Saya lebih berminat dengan skandal yang tercetus sekitar acara ini yang memang sangat menarik. Jadi dalam satu hantaran yang kini telah dipadam, Daniel Cormier mendedahkan Eric Trump yang semua orang tahu ialah anak kepada Trump kerana bertanya sama ada mana-mana pertarungan UFC di Rumah Putih telah diatur. Saya mungkin akan menerima banyak kritikan kerana mendedahkan perkara ini. Namun saya enggan berdiam diri. Malu pada sesiapa yang cuba merosakkan acara yang indah ini. Jadi inilah Eric Trump. Inilah orangnya. Dan dia didakwa berkata bahawa Eric Trump bertanya kepadanya sama ada mana-mana perlawanan telah diatur yang jelas membuatkan Trump kelihatan sangat-sangat buruk. Hai Daniel, saya akan menghadiri UFC 250 esok. Jadi awak akan menjadi pengulas. Harap dapat jumpa awak di sana. Hai Eric, tak sangka dapat DM daripada awak. Tak sabar nak jumpa awak dan keluarga. Banyak kasih saudara. Ada apa-apa yang boleh awak ceritakan tentang pertarungan esok? Siapa yang awak rasa akan menang? Awak ada buat pertaruhan? Sebenarnya saya tak dibenarkan untuk bertaruh pada mana-mana perlawanan atau apa-apa pun. Ada tak mana-mana petarung yang awak tahu cedera? Saya tak pasti kenapa awak tanya saya soalan ni. Tapi saya rasa semuanya dalam keadaan baik. Saya terus terang saja. Ada tak mana-mana pertarungan esok yang telah diatur? Saya dah perhatikan pertarungan Lopez dan saya rasa kejutan akan jadi terlalu tak realistik. Okey, jadi ini adalah hantaran yang dia tulis. Dan kemudian lelaki itu berkata, tidak, tiada satu pun pertarungan kami yang diatur. Dan sejujurnya, saya terkejut awak tanya saya soalan macam tu. Dan semua orang jadi gila. Ya Tuhan, tengok ni, tengok kebenaran ni. Eric Trump cuba untuk dapatkan lebih banyak duit dengan mengatur permainan itu. Jelas sekali, keluarga Trump memang menjijikkan. Kecuali hakikat bahawa ini sebenarnya tidak benar. Kerana ini bukan permainan Texas yang sebenar. Ia sebenarnya dipalsukan oleh seorang penipu kripto yang memuat naik perkara ini untuk memburukkan nama Trump. Berita besar yang mengejutkan dan kini telah dipadamkan oleh bekas pejuang MMA Daniel Cormier yang memuat naik takapan skrin Eric Trump cuba mendapatkan maklumat dalaman sama ada mana-mana pertarungan MAGA di Rumah Putih telah diatur supaya dia boleh cuba mendapatkan wang secara haram, mendedahkan mesej peribadi tersebut. Dan inilah yang berlaku sekarang. Baiklah, jadi lelaki ini kemudiannya digodam. Dia digodam oleh satu penipuan kripto. Dan Eric Trump memuat naik. Kami sedar tentang tangkapan skrin palsu yang dijana AI sedang tersebar dalam talian. Saya tidak pernah bercakap dengan Daniel. Sejak itu, dia telah memadamkan hantaran tersebut yang mengesahkan ia jelas direka-reka. Untuk penjelasan, ramai wartawan dan saksi mata telah mengesahkan Daniel Cormier sendiri yang memuat naik tangkapan skrin itu sebelum memadamkannya. Memadamkan hantaran daripada akaun yang disahkan tidak mengesahkan pemalsuan dan peserta dalam perbualan tidak mungkin tertipu dengan mesej langsung palsu yang dihasilkan AI daripada akaun mereka sendiri. Baiklah, jadi Harry Sisson yang memuat naiknya. Eric Trump telah kantoi cuba mengatur perlawanan di acara UFC malam ini. Seluruh keluarga Trump adalah penipu dan kaki tipu. Menjijikkan. Ini semua palsu sama sekali. Saya tidak pernah menghubungi Daniel. Sebenarnya ini menakutkan. Baiklah.
Apa yang sebenarnya berlaku di sini berdasarkan apa yang kita boleh pastikan. Dan ini sesuatu yang perlu difikirkan dan disedari. Iaitu, Eric Trump mendakwa, saya tidak pernah menulis perkara-perkara ini. Ini direka oleh AI. Sudah tentu. Adakah Eric Trump mungkin berbohong? Ya, dia mungkin berbohong. Kita tidak tahu. Tetapi lelaki ini, Daniel, kemudian dengan cepat memadamkannya. Kenapa dia memadamkannya selepas memuat naik jika dia benar-benar percaya perkara itu benar? Jika itu adalah ciapan sebenar dia, kenapa dia padamkannya? Sekarang semua ahli teori konspirasi di luar sana akan berkata sebab Trump mengugut dia. Tapi tidak, kemungkinan besar dan ini kini disahkan sendiri oleh Daniel yang menulis, adakah orang benar-benar sebodoh ini? Dan Eric Trump membalas, terima kasih Daniel kerana jelas dia telah digodam. Digodam, secara literal digodam dan memuat naik ini untuk membuat Eric Trump kelihatan buruk. Eric Trump mendakwa ia adalah tangkapan skrin AI. Tetapi Grok berkata Daniel Cormier memang memuat naiknya dari akaunnya kemudian memadamkannya. Sekali lagi, pada akhirnya, apa yang kita lihat di sini sekarang, lihat ini kan, saya baru saja baca ini, tapi saya sedar saya tak berkongsi skrin saya. Terima kasih Daniel. Adakah orang benar-benar sebodoh ini? Daniel membuat kenyataan dengan berkata, ini tidak berlaku. Saya sebenarnya tidak memuat naik ini. Dari apa yang kita boleh lihat di sini. Okey, ia memang gila, betul-betul gila yang kita berada di tahap ini sekarang bahawa orang boleh terpedaya dengan perkara macam ini, bahawa orang boleh cipta imej palsu AI dan benar-benar merosakkan reputasi seseorang dalam hidup. Apa-apa pun, ini adalah kisah yang agak mengganggu UFC tapi ia adalah acara yang hebat. Selamat hari jadi kepada Presiden Trump yang saya rasa telah melakukan kerja yang kurang baik dalam perjanjian Iran tetapi sekurang-kurangnya beliau berjaya mendapatkan sesuatu. Dan mari kita harap perkara AI palsu ini tidak menjadi kebiasaan. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.